Selamat datang ke saluran matematik anda. Di sini anda belajar matematik dengan menyelesaikan latihan secara praktikal dan terus terang. Jangan lupa untuk melanggan saluran ini, tekan butang suka dan komen apa yang anda ingin lihat dalam video akan datang. Hari ini, kita akan selesaikan persamaan linear ini. Setiap persamaan mahu kita cari nilai ke-10 yang menjadikan kedua-dua belah sama. Mari kita susun perkara ini. Langkah pertama ialah letakkan semua terma yang ada X di satu sisi, 8X, dan tambah 13X. Bila dipindahkan ke sebelah kiri jadi tolak 13X, dan semua nombor di sebelah yang lain. Jadi, ia sama dengan tambah 21, dan 9 di sini. Tolak 9 jadi tambah 9. Sekarang, tolak 13X tambah 8X. 13 tolak 8 sama dengan 5. Jadi tinggal tolak 5X sama dengan 21 tambah 9, iaitu 30. Jadi, X sama dengan 30. Di sini kerana ia didarab. Pindahkan ke sebelah kanan jadi bahagi dengan tolak 5. 30 bahagi 5 sama dengan 6. Jadi X sama dengan tolak. Sebab positif dengan negatif jadi negatif. Jadi X sama dengan tolak 6. Jadi, mari kita semak sama ada jawapan ini betul. X sama dengan tolak 6. Kalau X ialah tolak 6, kita gantikan X dengan tolak 6 di sini. Jom kita cuba. 8 tolak 6 tolak 9 sama dengan 13 tolak 6 tambah 21. 8 darab 6, 48 tambah 8 darab tolak 6 kan. Positif dan negatif jadi negatif. Jadi tolak 48 tolak 9 sama dengan 13 darab tolak 6. 6 kali 3, 18. Bawa 1 di sini, 6 darab 1, 6 tambah 1, 7, jadi tolak 78. Jadi, tolak 78 tambah 21, tolak 48 tolak 9. Sebab kedua-duanya tanda yang sama, awak akan tambah. Manakala untuk tolak 78 tambah 21, sebab tanda berbeza, awak akan tolak. Tolak 48 tolak 9, bila dijumlahkan kedua-duanya, sama dengan tolak 57, yang mana di sini tolak 78. Awak keluarkan 21, kita tolak. 8 tolak 1, 7, 7 tolak 2, 5, jadi tolak 57. Jadi, jawapannya betul iaitu ke-10 sama dengan tolak 6, tolak 57 sama dengan tolak 57, kedua-dua belah sama. Baiklah, jangan lupa untuk subscribe saluran ini, tekan butang like dan komen apa yang anda ingin lihat dalam video-video akan datang. Jumpa lagi.